ni nak pakai ni, macam mana kita ikat ke, selit ke apa ke, 2 je syarat. Pertama, bagi tutup aurat. Yang kedua, jangan bagi londeh. Hai, kalau londeh ni tuan-tuan, sejuk pun sejuk, burung terbang tak ada tangkap. Assalamualaikum tuan-tuan. Jadi hari ni Ustaz nak tunjuk tutorial cara nak pakaikan ihram yang paling senang, paling cepat. Mari Ustaz tunjuk kat hampa. Okey, pertama kan ihram ni, hampa ada hak pertama ni. Salah yang pertama ni kita pakai dekat kat bawah, macam kita pakaikan plekat. So kita buka macam ni. Pertama hampa nak pakai macam mana pun tak ada masalah. Dalam Malaysia ni Ustaz tak keluar lah. Pakai macam mana pun tak apa. Sebab syarat pakaikan ihram ni nak pakai ni, macam mana kita ikat ke, cara kita susun atok ke, selit ke apa ke, 2 je syarat. Pertama, bagi tutup aurat. Yang kedua, jangan bagi londeh. Hai, kalau londeh ni tuan-tuan, lari tak cukup tanah, janganlah. Malu nanti tak tahu letak muka atas mana. Kalau londeh dekat depan Kaabah tu bukan seorang dua cik oi kat situ nah, ramai. Jadi, pakai macam ni kan. Kalau tanya Ustaz kan bagi lebih sikit. Ustaz ada tunjuk beberapa tutorial cara pakai kat ihram dekat channel ni. Hampa boleh tengok. Ni salah satu yang Ustaz akan tunjuk. Ni selit macam tu, bagi lebih sikit. Sekali lagi pusing macam tu. Ni ada lebih sikit lah. Then Ustaz tarik bagi ketat, tarik bagi kuat ni. Pasal apa kena kuat? Pasal bagi kuat ni bagi kemah. Ni tarik. Kalau agak tak kuat apa? Ustaz tunjuk lah. Kalau agak tak kuat, ni tarik bagi kuat sikit kat bawah ni. Ni kat sini. Kat sini tolak masuk kuat sikit. Sampai kemah betul-betul. Kira tiba-tiba rasa slim, betul dah tu. Kemudian ni pun tarik kuat-kuat, tarik kuat-kuat. Ada lebih sikit kan. Ada kadang-kadang Ustaz akan gulung-gulung macam ni. Ustaz tanam je kat celah ni. Tanam Ustaz tunjuk tanam macam ni pun selesai. Kemah dah. Ni kemah ni. Tapi kalau nak bagi lekat lagi, hampa boleh ketatkan dan gulung macam kan plekat ni. Tak macam ni. Lepas tu gulung lah. Macam-macam cara. Pakai belah macam mana pun. Jangan pakai bagi londeh lah. Londeh ni ya Allah ya Tuhan. Lepas tu gulung jangan bagi dia, apa kita panggil, bagi dia meleret dekat kaki sangat. Pasal takut orang pijak. Tengok Ustaz buat ni ya. Bagi nampak kaki. Bagi nampak kaki sikit. Atas pada buku lali. Buku lali. Okey, pakai bagi kemah ni insya-Allah lah. Tapi kalau hampa tak confident, hampa tak biasa pakai plekat, hampa kena pakai assistant. Pasal takut londeh. Jadi menentang ni hampa belilah dekat Shopee pun banyak lah. Ni pun Ustaz beli kat Shopee. Harga pun baru buka plastik, harga pun tak buang lagi. Jadi pakai. Sebab apa pakai? Pasal takut londeh. Dia bagi kemah. Kemudian tarik nafas. 1, 2. Okay. Kan nak tunjuk suruh bagi ketat. Pakai. Bagi agak selesa nah. Jangan bagi sampai tak boleh nak bernafas. Masuk butang ni bagi elok. Tu, bagi elok ni. Bagi masuk. Zoom sikit kat sini. Lepas tu, hak ni ada bawah ni kan, ni bagi masuk. Ni buat masuk ke dalam ni. Pastikan ni masuk dalam lubang. Kalau tak masuk dalam lubang tak boleh. Macam ni, masuk dua-dua. Masuk dua-dua orang. Okey, pergi kemas. Okey, dah masuk, dah kunci macam ni. Lepas tu hampa kena bawa masuk dalam ni. Kalau tak gi dia tak kemas. Dia tak kunci bagi elok. Selesai. Habis. Kalau hampa segan orang tengok ni, hampa boleh tutup ya cover pun boleh. Orang tak nampak pun. Pergi duduk dalam. Nampak macam kita ni pakaikan ihram. Mana Ustaz pakai kan? Tak ada tali nampak? Tutup. Pada kemas. Kau nak selit duit kan celah ni. Orang zaman dulu, orang kampung. Orang tu kadang letak okok cerut bawah ni. Tak boleh lah merokok nah. Kemudian, hak belakang ni mudah je. Hampa buka, gantung pil lah macam mana pun. Tak kat belakang bau. Macam ni. Selesai. Mudah lah. Mudah kan? Siap lah. Pakaikan ihram. Ini 1 minit, 2, 3 minit. Habis selesai. Tak payah gaduh kat orang. Kalau itibak, keluarkan. Macam tu. Ni kalau hampa nak confident kan, hak ni hampa selit celah ni. Bubuh sikit bagi dia kemas. Supaya kadang-kadang yalah. Jadi bila hampa pakai macam ni, hak bawah ni memang dah kunci dah. Jadi pakai macam tu. Lepas tu nak itibak nanti, buka. Macam tu saja. Selesai. Lepas tu kan, kadang-kadang Ustaz akan cadang dekat para jemaah. Hampa akan dapat bag daripada syarikat travel kan. So, bila tindih macam ni, biasanya barang kita ni macam-macam lah. Ada gelang emas, ada kosong batu pula, ada periuk belanga lah ni. Jadi berat, cukup untuk menahan benda ni daripada londeh. Jadi dia akan kemas pakai macam ni. Ni kita guna untuk itibak. Paling tidak 3 pusingan yang pertama. Jadi mudah saja pakaikan ihram. Ada banyak lagi style-style ihram yang Ustaz tunjuk dalam platform ni. Kau boleh pergi tengok macam-macam cara. Yang penting pakai, bagi tutup aurat dan jangan bagi tulis kat komen. Bagi orang tahu. Pakai ke ihram macam mana pun tak apa. Asal jangan bagi londeh. Siapa tak orang bagi londeh? Kalau londeh cik oi, sejuk pun sejuk. Burung terbang tak ada tangkap. Orang tengok malu cik oi. Jangan. Boleh nah. Itu saja tutorial Ustaz. Harga tak ada lagi kantoi. Harga tak buang. Made in China. Orang Cina tapi ihram pun suruh mereka pergi umrah lah. Masuk Islam.